Aduh. Tengok ikan bawah naik. Sikit lagi. Tu dah. Nah. Oh, cun. Jangan Firman. Tas. Tengok apa yang dapat. Ui. Menekan. Tinggi. Tinggi. Tua. 17 kilo. Benda ni. Oh, tekan. Yung matahari naik, kabus masih tebal, roda terpasang umpan bau. Hanya niat tak kental, mata layar memandang. Riak air mula bergoyang tenang dalam sunyi. Hilangkan semua bising, ada yang kata mencing. Dibuang masa dan ruang, tapi bagi aku ini sekolah sabar. Kuatkan pegang, pasang mata bukan sekadar tunggu ikan makan, tapi cari hikmah dalam setiap harapan yang tersemat. Dahulukan bismillah, berselawat kepada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan. Okay, dah lama dah tak turun. Kurang kat 3 bulan dah tak turun trip. Kali ni untuk tahun 2026 pembukaan untuk trip kali ni. Kita turun Unjam Penang dan kapal garam. Barang semua dah angkut, apa-apa kita ambil lah. Okay, ni boat yang kita naik macam biasa yang sebelum ni kita naik. So trip ni dah kali ni kali ke-4. Memang pun tengah makan tu. Tak ada otai. Baru kenal. Otai orang lama. Oh, biasa. Dam. Mana-mana lah. Lupa. Yuk lah. Dam. So, hari ni kita kali ikut ada 8 orang. 8 player. Shot 3 orang, tinggal 5. Tak apa. Janji jalan. Trip bangsawan Trip bangsawan. Jom kita trip bangsawan. Alright, nanti kita sambung balik. Kau tak dapat apa, jangan sesekali mengeluh. Bersedekah dengan apa yang ada, walau hanya senyum malu. Jangan salimi tangkapan besar ataupun kecil. Hormati alam, itu adab, itu prinsip yang kekal. Minta restu ibu bapa isteri sebelum langkah diatur. Berrezeki dicari, ada berkat dan nur. Kabut pagi, mata tak lelap. Rezeki bukan pada jumlah yang diharap. Dia anugerah. Alhamdulillah, dah sampai di Tuah. Hari ni beralun teruk. Dah punya alun. Angin kuat dah. Layan kat sini dulu. Alun dia hampa tengok. Tu dia canggih tu. Saya tak dulu pasang. Kita letak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. First class. Alun dia. Syok ah. Nah. Kita kunci. Ada sambutan. Tak pakai sotong. Kepala merah. Nah. Bismillah. Timbul. Nampak. Tidak tak ada lesen you. Orang ekor, lesen kayu tu ekor. Biar. Ekor boleh lesen ekor. Pilihan pun kayu, Penuh pilihan dah balik.
Caru ni. Seru. Cari lesen. Ya lun. Oh, dia. Ada. Makanlah sayang. Tak wani nak pergi jauh kan. Dah. Apa dia? Kita tengok. Apa ada? Oh tu, putih nampak tu. Tengok. Putih, apa dia? Otek, bukan. Gugrut. Bawahan. Tak apa, dapat GT lah. Dia lepas tengah hari. Baik. Come on. Dah. Sama Azam. Biar longgak. Ketarik. Sama Azam. Come on. Sikit lagi. Tu dah. Nah. Sama Azam. Alah, dread longgak. Gancu. Dread tak ketat. Dah. Masuk. Oh. Weh, jangan tekan. Oh, dekat lagi. Ketat. Ada. Ambil kabut, ambil. Oh, sikit. Sikit jam. Oh. Dah. Aduh. Hop. Alhamdulillah. Tu dia. Akhirnya. Jik tak mengecewakan. Oh, letih. Dah drag ingat lu kayu. Dia tak kucing drag. Oh, tadi ketak tangan. Ada lesen dah. Mantap. Lesen. Ni ada lagi ni. Belah mana ni? Tadi dah tunjuk dadu ni. Belah mana? Tunjuk belah sana. Okey, kita try. Nanti ada kawan dia lagi. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Mai makan. Dia kena buat jantamu. Pacak dulu. Dia pacak biak tu. Bagi jig jatuh bawah tu. 3 kilo dah. Solid elok oh. Mantap. Ada lesen. Tak sia-sia. Jumpa awet dia. Rod ni kan ni kan. Ni tu. Dia nak colour silver ah. Warna merah tak mau? Caru. Tunjuk ni betul ni. Doh. Dia anti yo. Mai makan ni, Pak. Amboi. Baiklah ni kawan. Macam mana Azam? Pacak lu. Oh, dia kata pacak lu. Biak lu macam tu. Dia nampak dah ni, berani. Oh, berani. Oh, Cun. Jangan pergi depan. Tahan. Jauh ni. Tak apa, jangan pergi depan. Jauh tu. Weh, depan sunyi lah weh. Belakang tak ada main ikan eh. Ya, sekali boleh. Boleh. Caru kuda. Sam, jadi tinggi kering oi. Ada 40 sampai 60 ni, 80 ni. Dok. Ada hampir bawah kat kadang tu. Bismillah. Okey, jip murah. Jip RM3. Dah kita kayu relax lah.
Ui, dah langgar saja. Dah langgar tadi. Lekuk lah. Saya ada kesan gigit ni. Oh. Kesan tokok. Dah. Tengok apa yang dapat. Ui. Menekan. Caru. Gedi. Ha. Gedi orang tak orang. Katanya dia cekang. Zam. Dah sekali tu ya. Tak mana ada tu. Tak apalah, bagilah dapat. Bagi kawan-kawan rasa pula. Balas tu. Ha, balas lu. Lepas tu passing lah. Tadi hang pasing pun dah timbul ya. Dah awal tu suruh gancu lu. Gaju. Dia. Dah suruh gancu, lepas tu nak pas pula. Lah pula. Tak kalut. Habis lah, tak boleh buat apa tu. Mai. Ayak ni pun. Mai dah. Dah lagi main passing. Tengok, lupa tengok. Pasti biak dah. Dah batu betul. Drag kunci lah eh. Oh, longgak lagi. Champion mana boleh mengalah. Pi. Balas lagi. Tak. Tekon dia lah. Ish. Caru. Gede. Wei. Sat. Boleh. Sat. Kau turun. Boleh. Kau bang. Sekarang ah. Cambok. Dia ada. Kau boleh. Ha? Apa dah? Ambok. Banang. Gancu. Sak ni. Tenang. Tinggi. Tinggi. Tua. 17 kilo. 12. Mana dah? 7. Gancu. Alhamdulillah. Dah makan ambok oh. Sukses. Jam lagi tu. No. Ada eh. Makan dia. Ngoh. Orang penyakit pun. Betul. Jadi. Dua. Belah ni. Dua. Aduh. Itu orang. Ai dapat. Tengok. Ada tu. Oh, drag. Aduh. Sanggut. Ada lagi. Mantap. Sanggut. Kapu lah.
Bubuh. Kita sama lain. Tak tahu benda yang tengkut. Okey. Sambung lagi. Luak. Gelak. Nak apa benda? Tak ada bawa lagi ni. No. Aku dah masuk dalam. Mikir. Tengah. Zam passing. Dia boleh masuk tu, dia boleh masuk. Keluar. Okey. Cantik. Cantik. Alhamdulillah. Tu. Tu rakam Allah, lucut. Nampak ah, macam apa? Betul ya, Pak. Oh, dia lucut. Lucut satu, lekat ke satu. Sayang. Berdiri. Oh, tekan. Apa dia ni? Still. Allah. Wah, tak nampak. Tak tahu. Kasak oh. Alah main pun dia kena bunuh ni. Kasak oh. Gerak pun keluar pun dah ketat pun. Gerak. Tu lagi tekan. Oh, tak tahu apa benda ni. Ketak tangan. Oh, benda ni. Ui. Dia bagi rasa Jahat dia. Allah. Tengok. Look tengah hari. GT. Tak apa weh tadi weh. Nekan kau. Oh, tak tahu buat apa tangan ketak. Look like that. Benda tu. Tuan. Kita tengok kita pinjam. Oh. Jadi. Tu ambil kat leader. Aduh. Tak boleh brain lagi apa benda saat ni tarik. Alright, kita jumpa lagi. Alright. Okey. Dah sampai pinjam. Lekang. Aduh, lekang lagi. Benar dah? Oh, dia dapat tak? Lesen eh? Saya tahu ni. 2026. Mat, kita ambil lagi Mat. Oh Mat. Ha? Kita ambil lagi. Ada cek lagi. Tak kira Mat tak kira Mat Alhamdulillah, rezeki. Mantap, Pak Bu. Lesen. Dia kena goyang-goyang. Right. Kayu. Nah. Apa ni? Lucu. Rep dia. Oh, dia sama dah. Dia kena goyang-goyang. Tengah goyang. Oh. No. Beradu. Kayu. Nak kena goyang. Goyang. Pandai tak nampak goyang-goyang. Ada kita setting main bottom pula. Tak larat kayu lah. Di sana kan tu. Tangan dia yang laju pula. Yang bawah laju. Alright. Nanti kita sambung. Makan dulu, geng. Alamak. Nasi ni buat update. GT.
Bismillah. Baik. Makan dulu. Kasak, kasak. Cupok. Cupok kena badan. Ngeri je. Tak apa dia. Bagung. No, ha. Kita tengok apa dia. Otek ni. Tengok pala darah tu, ha. Tu dia. Apa dia? Otek Oh, besar ah. Dia. Nah. Zaman champion macam otek. Dia. Tip. Kayak ni. Tengok. Lengoh weh. Dah casting tadi. Yang gigi. Kerisi. Ya, kerisi. Mantap. Kerisi. Ya, laju petang ni nak pasang. Dah siang hari casting, tak larat dah. Petang ni tadi casting pun tak ada apa. Yang bottom je lah. Tengok apa yang dapat kali ni. Pakai isi sotong. Right, tengok apa kena. Berat ni. Apa dia ni? Apa dia ni? Otek wah. Macam otek ni. Mekan ni macam ya. Tak melawan ha tu. Otek ni. Dah pakai ni. Wah. Yang depan pakai mesin. Bang dah. Tak pakai manual ni. Lengoh tengah tu. Kayak ada otek. Dia menekan tak melawan. Ya, otek. Oh, tangan tu pakai ni. Sudah masa nak mengemas. Tahu nak balik. Dah cukup masa dah, berapa? Dekat 6.30 dah. Alhamdulillah ada rezeki nak bawa balik. Syukur apa yang ada. Dan tak lebih-lebih kadang kita merancang, Tuhan menentukan. Dan dengan alam ni biasalah benda tak diduga. Sebab kita tengok water type yang ada okey, tapi baliknya sampai-sampai lain. So kena terima lah. Tak apa, bila ada rezeki nak bawa balik. Alright, nanti kita jumpa dekat JT. Ku jejaki tebing, sunyi subuh bersaksi. Bukan sekadar ikan tapi hikmah yang dicari. Lontaran pertama, bukan paksa kehendak. Umpan yang terlempar, hanya asbab dan tindak. Mata kail ku genggam bukan sekadar besi, tapi lambang sabar kunci buka rezeki. Air yang tenang belum tentu tak bergelora. Macam hidup ini ujian datang menyapa. Kail hikmah di tangan, zikir di hati tak padam. Allah Maha pemberi rezeki datang dalam diam. Bukan besar tangkapan yang dihitung kira, tapi syukur pada nikmat. Alhamdulillah dah sampai ke JT. Jam lebih juga sampai pun. Alright, kita kemas-kemas dulu barang. Kita tengok hasil. Okey. Hasil daripada hari ni. Dari 3 ekor. Gerut-gerut. Dah lah dia keluar. Tak gitu lagi ni. Pak. Ini player main ni. Yang berapa dah ada botong. Mantap.